Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami ingin membentangkan kajian kes bertajuk Pengurusan Krisis Kebakaran di Institusi Pendidikan di Sekolah Menengah Sains Alam Shah Cheras. Kajian ini merupakan tugasan pentaksiran berterusan bagi Kursus Pendidikan Keselamatan PKES 3093 di bawah bimbingan pensyarah kami iaitu Encik Mat Saiful bin Zainul. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Ammar Fahmi bin Muhammad Fazil, Irfan Syahiran bin Jeffrey dan Muhammad Aidil bin Muhammad Kasir. Pelok pentadbiran Sekolah Menengah Sains Alam Shah Cheras musnah hampir sepenuhnya dalam kebakaran awal pagi Selasa. Kejadian melibatkan tingkat satu bangunan yang menempatkan bilik guru, bilik fail dan makmal. Pasukan bomba menerima panggilan kecemasan pada jam 4.15 pagi dan mengerahkan 44 anggota bersama 3 jentera bomba, 2 water tanker serta 1 unit EMRS ke lokasi. Operasi memadam kebakaran yang turut berdepan hujan lebat dan angin kuat berjaya dikawal sepenuhnya pada jam 6.20 pagi. Tiada kecederaan dilaporkan membabitkan guru atau pelajar, manakala punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan Unit Forensik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Gambar dan video kebakaran itu turut tular di media sosial. Pada 23 Ogos 2024, sebuah kebakaran telah berlaku di blok pentadbiran Sekolah Menengah Sains Alam Shah Cheras kira-kira jam 4.15 pagi. Kebakaran ini memusnahkan ruang pejabat dan bilik fail sekolah, namun tiada kehilangan nyawa dilaporkan. Menurut laporan Astro Awani, siasatan sedang dijalankan oleh Unit Forensik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk mengenal pasti punca kebakaran. Sementara itu, The Stars 2025 menegaskan bahawa kejadian seperti ini menunjukkan masih wujud kelemahan dalam pemantauan keselamatan sekolah dan penyelenggaraan alat keselamatan. Seterusnya, tanggungjawab pentadbir sekolah dalam mengurus keselamatan dan kebakaran. Yang pertama, dari aspek kawalan bahan bahaya. Pentadbir sekolah bertanggungjawab mengurus bahan mudah terbakar seperti kertas fail, cat dan bahan elektrik dengan selamat. Dalam kes kebakaran Sekolah Menengah Sains Alam Shah ini, kebakaran berlaku di blok pentadbiran yang menempatkan banyak dokumen dan peralatan elektrik. Hal ini menunjukkan kepentingan penyimpanan bahan berisiko di tempat selamat serta penyelenggaraan alat pemadam api. Menurut Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 7 tahun 2000, Kementerian Pendidikan Malaysia, semua sekolah diwajibkan menjalankan penyelenggaraan keselamatan secara berkala bagi mengelakkan insiden sebegini berulang. Yang kedua, dari segi laporan kemalangan, selepas kejadian, pentadbir melaporkan insiden tersebut dengan segera kepada JBPM, PPD dan KPM. Tindakan pantas ini membolehkan bomba tiba awal dan mengawal api daripada merebak seperti yang dilaporkan oleh Astro Awani. Walau bagaimanapun, seperti yang dinyatakan oleh The Sun 2025, laporan susulan perlu disediakan bagi membolehkan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil langkah pencegahan yang lebih menyeluruh di semua sekolah. Yang ketiga ialah penyiasatan kemalangan. Selepas insiden, pentadbir sekolah perlu memberi kerjasama penuh kepada unit forensik JBPM bagi mengenal pasti punca sebenar kebakaran, sama ada berpunca daripada sistem elektrik atau kecuaian manusia. Dalam kes ini, kerjasama tersebut amat penting bagi menilai tahap risiko keselamatan sekolah. Menurut Hussein 2022, setiap institusi pendidikan wajar mempunyai Fire Safety Management Framework bagi memastikan proses penyiasatan dan audit keselamatan dilakukan secara sistematik setiap tahun. Yang keempat ialah pemeriksaan keselamatan. Pentadbir perlu memastikan audit keselamatan tahunan oleh JKKP dilaksanakan dengan betul, termasuk pemeriksaan sistem pendawaian dan alat pemadam api. Menurut New Straits Times 2025, Kementerian Pendidikan Malaysia kini sedang memperkenalkan garis panduan keselamatan sekolah yang lebih menyeluruh termasuk audit bersepadu. Jadi, bagi kes Sekolah Menengah Sains Alam Shah, sekiranya audit keselamatan dilakukan secara konsisten, risiko kebakaran akibat kerosakan elektrik dapat dikesan lebih awal dan dicegah. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang tanggungjawab guru dalam memastikan keselamatan pelajar di sekolah.
Yang pertama ialah aspek accountability terhadap keselamatan pelajar. Walaupun insiden kebakaran di Sekolah Menengah Sains Alam Shah berlaku sebelum waktu persekolahan, peranan guru sangat penting dalam memberikan pendidikan keselamatan kepada murid. Guru perlu memastikan semua pelajar faham langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa kecemasan, termasuk mengenal pasti laluan keluar dan titik berkumpul. Selain itu, guru juga bertanggungjawab memastikan latihan kebakaran dijalankan secara berkala supaya pelajar dapat bertindak pantas dan tidak panik ketika menghadapi situasi sebenar. Menurut Mani 2019, latihan kebakaran yang dilaksanakan secara berkala terbukti dapat mengurangkan risiko panik dan kecederaan semasa krisis sebenar. Yang kedua ialah pematuhan terhadap prosedur operasi standard atau SOP keselamatan. Guru perlu memastikan laluan kecemasan sentiasa tidak dihalang, sistem penggeraan berfungsi dengan baik dan latihan kebakaran dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Kajian oleh Hussein 2022 menegaskan bahawa latihan keselamatan yang dijalankan secara konsisten tetapi juga mewujudkan bukan membentuk sahaja disiplin tetapi juga mewujudkan budaya keselamatan yang berterusan dalam kalangan warga sekolah. Dalam konteks kebakaran di Sekolah Menengah Sains Alam Shah, sekiranya semua guru dan pelajar dilatih dengan baik dan sentiasa peka terhadap SOP keselamatan, tindak balas semasa kecemasan pasti akan lebih teratur, pantas dan berkesan. Baiklah, bagi slide ke-6 ini, saya akan menguraikan keberkesanan pengurusan krisis berdasarkan kes kebakaran di Sekolah Menengah Sains Alam Shah Cheras seperti dilaporkan oleh Astro Awani 2024. Yang pertama, dari segi prosedur kecemasan. Kejadian kebakaran di blok pentadbiran sekolah berlaku sekitar jam 4.15 pagi dan tindakan pantas Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM berjaya mengawal kebakaran tanpa sebarang kecederaan atau kehilangan nyawa. Ini menunjukkan sistem tindak balas luaran berfungsi dengan baik. Namun begitu, dari sudut dalaman sekolah, perlahan kecemasan seperti latihan kebakaran perlu diperkuatkan supaya guru, pelajar dan staf lebih bersedia bertindak jika kejadian berlaku semasa waktu persekolahan. Seterusnya, aspek kesediaan kecemasan. Walaupun tiada mangsa dalam insiden ini, tahap kesediaan warga sekolah masih boleh ditambah baik. Kajian menunjukkan bahawa penerapan kesedaran risiko, latihan evakuasi berkala dan penandaan titik berkumpul yang jelas amat penting dalam memastikan evakuasi berjalan lancar tanpa panik. Setiap guru dan pelajar mesti tahu arah laluan keluar serta tempat berkumpul sekiranya berlaku kecemasan. Beralih kepada aspek komunikasi pula, dalam kes ini, pihak sekolah menunjukkan kerjasama yang baik dengan JBPM dan pihak berkuasa tempatan yang membolehkan tindakan pantas diambil. Namun begitu, komunikasi dalaman antara guru, pentadbir dan pengawal keselamatan masih perlu diperkukuh. Ini penting supaya maklumat awal mengenai kebakaran dapat disebarkan dengan cepat dan tersusun sekaligus mengelakkan kekeliruan atau kelewatan tindak balas semasa kecemasan. Akhir sekali ialah pemantauan dan penambahbaikan. Pentadbiran sekolah disaran untuk menjalankan audit keselamatan secara berkala bagi mengenal pasti risiko seperti litar pintas, pendawaian lama atau bahan mudah terbakar di kawasan sekolah. Menurut The Stars 2025, amalan audit keselamatan dan penyelenggaraan berkala dapat mengurangkan insiden kebakaran di institusi pendidikan serta meningkatkan tahap kesiapsiagaan keselamatan. Berdasarkan dapatan kajian, terdapat beberapa isu kompleks yang timbul dalam pengurusan kebakaran ini. Yang pertama, punca sebenar kebakaran masih belum dikenal pasti, menjadikan pencegahan sukar dirancang. Yang kedua, tanggungjawab keselamatan dikongsi antara pentadbir, guru dan agensi luar seperti JBPM. Yang ketiga, tiada sistem pemantauan risiko bersepadu yang memantau keselamatan sekolah secara berterusan. Hal ini menggambarkan keperluan pemimpin yang mempunyai kemahiran KKG 6 iaitu keupayaan membuat keputusan pantas dan tepat dalam keadaan yang kompleks dan kabur. Baiklah, seterusnya kita akan meneliti prosedur kecemasan yang dilaksanakan dalam pengurusan kebakaran, terutamanya isu yang dipilih iaitu yang berlaku di Sekolah Menengah Sains Alam Shah Cheras, iaitu kebakaran yang berlaku di blok pentadbiran sekolah ini telah menjejaskan bilik guru
bilik fail dan juga makmal. Sejurus kejadian, pihak sekolah segera untuk menghubungi pihak bomba dan juga sebanyak 44 anggota bomba dikejarkan ke lokasi kejadian untuk memadam kebakaran. Kegigihan tindakan awal ini telah memastikan bahawa semua pelajar dan juga guru berada dalam keadaan yang selamat. Dan kejadian ini jelas menunjukkan bahawa prosedur kecemasan yang tersusun dan juga sistematik merupakan elemen kritikal dan paling penting dalam pengurusan krisis di sekolah. Prosedur kecemasan bukan sahaja melibatkan tindakan semasa insiden berlaku tetapi juga merangkumi persediaan awal. Langkah-langkah tersebut termasuk pengaktifan penggera kecemasan kebakaran, pemberitahuan segera kepada pihak berkuasa, pemindahan pelajar ke lokasi yang selamat dan juga penilaian risiko sepanjang tempoh krisis kecemasan. Berdasarkan surat Pekeliling Ihtisas Bilangan 7 Palang 2000, Pengetua dan juga guru besar diarahkan memastikan semua pemeriksaan pendawaian dilakukan dengan rapi dan juga pendawaian yang melebihi jangka hayat piawaian Jabatan Kerja Raya diganti dengan kadar yang segera. Selain itu, prosedur kecemasan melibatkan pengagihan tanggungjawab yang jelas di kalangan guru, staf, anggota pelaksana, staf sokongan dan juga pasukan keselamatan sekolah. Setiap individu mempunyai peranan yang khusus termasuk memastikan laluan keluar selamat, memantau pelajar dan juga menguruskan peralatan keselamatan dengan baik. Prosedur ini juga menghendaki dokumentasi yang lengkap mengenai kejadian sebagai asas untuk audit keselamatan dan juga penambahbaikan langkah pencegahan di masa depan. Dengan pendekatan ini, sekolah bukan sahaja mampu untuk bertindak pantas semasa kebakaran tetapi juga membina sistem pengurusan krisis yang berkesan dan juga berterusan. Seterusnya, mari kita bincangkan aspek kesediaan kecemasan. Walaupun kebakaran berlaku pada waktu awal pagi, namun tiada kemalangan jiwa yang dilaporkan yang menunjukkan tahap kesediaan sekolah yang tinggi. Kesediaan ini merangkumi pemeriksaan dan juga penyelenggaraan sistem dan alat pencegahan kebakaran seperti pemadam api, bilik bomba serta sistem pencegahan kebakaran automatik dan juga manual. Semua peralatan ini mesti berada dalam keadaan berfungsi selaras dengan garis panduan yang terkandung dalam Surat Pekeliling Ihtisas Bilangan 7 2000, iaitu selain peralatan, kesediaan kecemasan juga melibatkan latihan dan juga kesedaran warga sekolah. Aktiviti seperti fire drill, ceramah kecemasan, keselamatan dan juga demonstrasi penggunaan alat pemadam api adalah wajib dilaksanakan secara berkala dan dengan latihan ini, murid dan guru dapat memahami prosedur yang betul ketika menghadapi kebakaran, mengawal panik serta menguruskan laluan evakuasi secara sistematik. Kesediaan ini bukan sahaja menjamin keselamatan fizikal tetapi juga membina kesedaran terhadap risiko kebakaran serta disiplin yang dalam menghadapi situasi kecemasan. Tambah lagi, kesediaan kecemasan haruslah menyeluruh dan juga bersepadu termasuk pemeriksaan lokasi berisiko tinggi, pengesanan potensi bahaya serta latihan simulasi situasi sebenar yang melibatkan semua pihak dalam sekolah. Strategi ini membolehkan setiap individu untuk bersedia secara fizikal tetapi juga untuk mental menghadapi sebarang kemungkinan insiden sekaligus meningkatkan keberkesanan pengurusan krisis. Kebakaran pada bahagian ini memberi fokus kepada kebakaran itu sendiri. Kebakaran di Sekolah Menengah Sains Alam Shah berlaku di blok pentadbiran yang menempatkan bilik guru, bilik fail dan juga makmal. Insiden ini menekankan bahawa risiko kebakaran tidak hanya wujud di makmal ataupun dapur tetapi juga di kawasan pentadbiran yang sering dianggap kurang berisiko. Statistik Jabatan Bomba dan juga Penyelamat menunjukkan bahawa litar pintas dan juga vandalisme oleh murid merupakan antara punca kebakaran di sekolah. Oleh itu, pemeriksaan keselamatan bangunan, kawalan bahan mudah terbakar dan juga pengurusan risiko yang teliti adalah sangat penting bagi mencegah kejadian yang serupa. Dalam yang termaktub dalam Pekeliling Ihtisas Bilangan 7 menekankan bahawa sekolah perlu menyediakan pelan keselamatan kebakaran yang lengkap termasuk juga dengan penubuhan jawatan kuasa dan jawatan pencegahan kebakaran serta aktiviti yang berterusan seperti ceramah kesedaran, demonstrasi pemadaman kebakaran dan juga pelibatan murid dalam keadaan bomba. Langkah-langkah ini bukan sahaja bantu untuk mencegah insiden tetapi juga memperkukuhkan sistem pengurusan keselamatan sekolah secara menyeluruh. Dan tambahan lagi, sekolah perlu sentiasa melihat tahap keselamatan bangunan, memantau kawasan berisiko tinggi dan juga memastikan semua peralatan elektrik, bahan mudah terbakar dan juga dokumen penting disimpan dalam selamat. Pendekatan holistik ini bukan sahaja mengurangkan risiko kebakaran tetapi juga meningkatkan keupayaan sekolah untuk bertindak dengan cekap dan pantas sekiranya berlaku sebarang insiden. Seterusnya adalah aspek komunikasi dengan pihak berkuasa. Aspek komunikasi dengan pihak berkuasa memainkan peranan kritikal dalam pengurusan krisis.
Dalam insiden di Sekolah Menengah Sains Alam Shah, tindakan pantas oleh pihak sekolah untuk menghubungi pihak bomba, polis dan juga pihak pentadbiran Kementerian Pendidikan membolehkan bantuan sampai dengan segera, sekaligus meminimumkan risiko kecederaan dan juga kerugian harta benda. Komunikasi yang berkesan meliputi pelaporan insiden, penyediaan maklumat semasa krisis kepada ibu bapa serta dokumentasi lengkap untuk audit keselamatan. Surat Pekeliling Ihtisas Bilangan 7 menekankan bahawa semua pengetua perlu memastikan laporan berkala disediakan dan juga tindakan proaktif diambil untuk memantau keberkesanan langkah pencegahan. Keupayaan sekolah untuk berkomunikasi dengan pihak berkuasa secara telus dan cepat dan tepat juga menjadikan penentu utama kejayaan dalam pengurusan krisis, terutamanya apabila mereka bertindak adalah kritikal untuk menyelamatkan nyawa dan juga harta benda. Seterusnya, kita akan menekankan kepentingan carta ahli dan juga peta pergerakan semasa kecemasan. Laluan evakuasi, titik berkumpul dan juga prosedur tindakan perlulah jelas dan juga mudah difahami serta sentiasa dikemaskini. Dengan adanya carta ahli, pelajar dan juga guru dapat bergerak ke lokasi selamat secara teratur, sekaligus memudahkan pihak bomba memahami struktur bangunan dan juga risiko kawasan yang berisiko tinggi. Selain itu, Pekeliling Ihtisas Bilangan 7 menegaskan kepentingan menyediakan pelan keselamatan kebakaran yang lengkap dan juga melaksanakan latihan evakuasi secara berkala. Aktiviti ini membantu memastikan setiap individu mengetahui laluan keluar, titik berkumpul dan juga prosedur keselamatan dengan tepat, sekaligus dapat meningkatkan keberkesanan tindakan penyelamatan dan juga mengurangkan risiko panik semasa kejadian berlaku pada waktu yang sebenar. Peta pergerakan ini juga perlu disesuaikan mengikut perubahan struktur bangunan, penambahbaikan bilik, penambahan bilik ataupun makmal dan juga pengurusan laluan utama yang selamat. Dengan cara ini, pelan evakuasi menjadi dinamik dan juga relevan dan efektif untuk semua situasi kecemasan apabila sesuatu peristiwa yang tidak diingini berlaku. Akhir sekali, pemantauan dan juga penambahbaikan merupakan langkah kritikal selepas insiden yang berlaku. Sekolah perlu melakukan audit keselamatan untuk menilai keberkesanan tindakan yang telah diambil, mengenal pasti kelemahan dalam prosedur sudah ada dan juga melaksanakan penambahbaikan yang diperlukan. Selepas kebakaran yang berlaku di Sekolah Menengah Sains Alam Shah, pihak sekolah perlu menilai semula sistem penggerak kebakaran, menambah latihan evakuasi berkala serta memastikan pemadam api dan juga alat keselamatan lain berada dalam keadaan yang baik. Seterusnya, pemantauan berterusan membolehkan sekolah belajar daripada pengalaman yang sebenar, mengenal pasti kelemahan dalam prosedur yang ada dan juga menguatkan pengurusan krisis pada masa yang hadapan. Selain itu, aktiviti berterusan seperti ceramah kesedaran, pameran dan juga hari minggu pencegahan kebakaran serta latihan kadet bomba membantu meningkatkan kesedaran keselamatan kebakaran dalam kalangan semua warga sekolah selaras dengan yang ada dalam panduan Surat Pekeliling Ihtisas Bilangan 7 yang memastikan pemantauan yang berkesan membolehkan sekolah untuk menyesuaikan strategi keselamatan dengan keadaan semasa, meningkatkan keberkesanan prosedur dan juga membina budaya keselamatan yang menyeluruh dan berterus. Terima kasih saudara Irfan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Saiful dan rakan-rakan sekalian. Sekarang saya akan teruskan topik ini dengan simulasi dan contoh carta organisasi program yang boleh dilakukan di sekolah. Kenapa carta organisasi ini penting untuk kita tubuhkan di sekolah? Ianya penting supaya semua pihak dapat tahu peranan masing-masing apabila sesuatu kecemasan berlaku di sekolah. Baiklah, kita mula dengan pengenalan terlebih dahulu. Program keselamatan di sekolah ialah satu inisiatif yang dirancang supaya semua orang seperti pelajar, guru dan staf sokongan tahu apa yang perlu dibuat apabila berlakunya kecemasan. Kecemasan tidak datang pada waktu yang tenang. Ia menguji kita apabila waktu panik. Sebagai contoh, di SM Sains Alam Shah ada satu program yang dinamakan Minggu Kesedaran dan Pencegahan Kebakaran yang telah dijalankan pada 15 hingga 19 Julai 2025. Program ini dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat serta unit keselamatan di sekolah. Apa yang menarik sepanjang minggu tersebut ialah suasana sekolah yang memang meriah, ada penceramah, ada demonstrasi dan ada latihan kebakaran serta pameran keselamatan.
Bukan sekadar aktiviti biasa, tapi ada juga satu pengalaman mendidik yang penuh pengajaran. Sepanjang pelaksanaan program ini dilakukan, pelbagai aktiviti telah dirancang dan dijalankan secara sistematik. Antaranya, aktiviti utamanya ialah yang pertama, ceramah keselamatan oleh pegawai bomba. Dalam sesi ini, pegawai bomba menerangkan tentang punca kebakaran, cara bertindak semasa kecemasan dan langkah-langkah menyelamatkan diri. Kadang-kala, mereka turut berkongsi kisah sebenar yang menyentuh hati seperti tragedi kebakaran rumah atau sekolah lain yang berpunca daripada kecuaian yang kecil. Ceramah seperti ini bukan sekadar informatif, tetapi juga menyedarkan pelajar tentang nilai nyawa dan tanggungjawab. Demonstrasi penggunaan alat pemadam api juga dilakukan. Pelajar berpeluang untuk melihat dan mencuba sendiri alat pemadam api yang pelbagai jenis. Kita ada serbuk kering, karbon dioksida dan buih. Pegawai bomba menunjukkan cara menggunakannya dengan betul serta memberi amaran agar tidak panik ketika berhadapan dengan api. Ramai pelajar yang menyedari bahawa alat ini tidak seberat yang dijangka kerana mereka dapat mencuba sendiri menggunakan alat pemadam itu. Yang ketiga pula, latihan kebakaran atau fire drill. Ini adalah aktiviti yang paling penting dalam simulasi. Loceng dibunyikan secara tiba-tiba dan pelajar perlu keluar kelas dalam masa yang ditentukan tanpa menolak atau berlari. Guru akan memantau setiap kelas dan memastikan semua pelajar berkumpul di kawasan yang lapang dan selamat. Latihan ini membentuk disiplin, tanggungjawab dan koordinasi yang melatih pelajar untuk tidak panik dan berfikir secara rasional ketika berlakunya kecemasan sebenar. Pemeriksaan pendawaian oleh Jabatan Kerja Raya JKR menjadi aspek teknikal seperti sambungan elektrik, soket dan lampu perlu diperiksa bagi memastikan tiada risiko litar pintas. Yang kelima pula adalah pameran keselamatan kebakaran. Pameran ini menampilkan poster pendidikan, gambar kebakaran sebenar dan demonstrasi alat keselamatan. Kadet bomba sekolah turut membantu memberi penerangan kepada pelajar lain. Ia menjadi pembelajaran tentang keselamatan lebih menarik dan interaktif. Setiap program mestilah ada objektif yang mahu dicapai, betul tak? Dalam program keselamatan ini, ada 4 objektif yang dapat kita simpulkan dan menjadi asas pelaksanaannya. Yang pertama, untuk meningkatkan kesedaran warga sekolah terhadap bahayanya kebakaran. Kita nak semua pelajar tahu dan sedar bahawa bahaya bukan hanya datang dari luar sekolah, tapi juga ia boleh berlaku di dalam sekolah kita sendiri. Kalau semua orang peka, banyak tragedi yang dapat dielakkan. Yang kedua pula adalah untuk melatih kemahiran menyelamatkan diri semasa kecemasan berlaku. Contohnya, bila ada asap, kita mempraktikkan jangan berlari dan jangan panik, tetapi tunduk rendah dan tutup hidung dengan kain basah. Dalam demonstrasi yang dilakukan oleh pihak bomba, ia menunjukkan cara menggunakan alat pemadam api dengan teknik yang betul, iaitu teknik PAS. PAS ialah pull, aim, squeeze dan sweep. Mudah tetapi sangat penting. Kadang-kadang satu tindakan kecil boleh menyelamatkan nyawa. Yang ketiga adalah untuk memastikan sistem keselamatan berfungsi dengan baik. Kalau alat pemadam api rosak atau laluan kecemasan tersumbat, latihan inilah yang akan membantu kita untuk mengesan dengan lebih awal. Kita tak nak tunggu apabila berlaku kecemasan sebenar baru kita nak perasan masalah-masalah ini. Dan terakhir pula, untuk mengurangkan risiko kebakaran yang berpunca daripada kecuaian atau vandalisme. Kenapa sebenarnya kita perlu adakan simulasi keselamatan ini di sekolah? Jawapannya ialah
Ianya penting kerana bahaya tidak datang dengan amaran. Jadi siapa yang dapat menjangka bila kebakaran akan berlaku atau di mana punca bermulanya kebakaran ini? Kadangkala, ia berpunca daripada litar pintas elektrik, penggunaan plug secara berlebihan atau mungkin juga boleh disebabkan daripada kecuaian kita yang dianggap remeh seperti membiarkan suis terbuka atau meninggalkan bahan mudah terbakar berhampiran sumber haba. Oleh sebab itu, pelaksanaan simulasi inilah yang akan menjadikan medan penting untuk kita melatih semua warga sekolah termasuk guru, pelajar dan staf sokongan agar semua tahu bagaimana hendak bertindak apabila berlakunya kecemasan ini. Tujuan utama simulasi ini ialah untuk memastikan kita tidak panik, kita tahu arah keluar dengan selamat dan kita mampu bertindak dengan cepat dan tenang semasa menghadapi situasi berisiko seperti kebakaran atau bencana lain. Melalui latihan sebegini, semua warga sekolah dapat mempraktikkan langkah keselamatan yang sebenar yang mungkin suatu hari nanti mampu menyelamatkan nyawa. Saya bagi contoh. Dalam latihan kebakaran, kita akan belajar cara keluar dari bangunan dengan tenang, mengikut tanda arah laluan kecemasan dan berkumpul di tempat perhimpunan yang telah ditetapkan. Semua ini nampak mudah, tetapi tanpa latihan, keadaan sebenar boleh menjadi huru-hara. Pelaksanaan aktiviti simulasi keselamatan ini juga selaras dengan Surat Perkeliling Ihtisas Bilangan 7 tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Dalam perkeliling tersebut, ianya menekankan bahawa setiap sekolah disarankan untuk melaksanakan program keselamatan secara berkala seperti ceramah keselamatan, pemeriksaan pendawaian elektrik serta latihan kebakaran sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Sekarang, mari kita lihat bagaimana struktur organisasi program keselamatan dibentuk. Sebuah program yang berjaya memerlukan organisasi yang kukuh dan jelas pembahagian tanggungjawabnya. Berikut adalah contoh struktur organisasi program keselamatan. Yang pertama, kita ada penaung, iaitu pengetua sekolah Beliau perlu memberi kelulusan dan pemantauan secara keseluruhan. Yang kedua pula ada pengerusi iaitu penolong kanan pentadbiran yang menyelaras pelaksanaan program dan memastikan pelan keselamatan lengkap. Seterusnya kita ada setiausaha iaitu guru keselamatan sekolah yang menyediakan laporan aktiviti dan menjadi penghubung utama dengan JBPM. Seterusnya pula kita ada AJK Teknikal iaitu guru sains, kemahiran hidup dan juru teknik makmal yang memastikan alat keselamatan dan di makmal berfungsi dengan baik. Dan seterusnya ada AJK Publicity iaitu pengawas serta ahli kaedat bomba sekolah yang mengurus hebahan maklumat dan dokumentasi aktiviti. Dan seterusnya AJK Kebajikan yang terdiri daripada guru dan pengawas asrama yang memastikan laluan kecemasan di asrama sentiasa bersih dan tidak terhalang. Akhir ialah wakil PIBG yang membantu dalam sumbangan kewangan bagi pembaikan atau pembelian alat keselamatan yang baharu. Setelah semua aktiviti selesai, pihak sekolah tidak berhenti di situ. Pemantauan dilakukan secara berterusan supaya program keselamatan ini bukan sekadar sekali setahun. Baiklah hadirin sekalian, setiap program yang dijalankan pastilah memerlukan pemantauan dan penambahbaikan supaya objektifnya tidak sekadar tercapai di atas kertas. Setiap aktiviti keselamatan yang dilakukan perlu dipantau secara berterusan bagi memastikan keberkesanannya. Dalam konteks ini, pihak sekolah menetapkan beberapa langkah utama. Yang pertama ialah diadakan pemeriksaan berkala setiap 6 bulan. Audit keselamatan ini dijalankan oleh guru keselamatan sekolah bersama wakil daripada Jabatan Kerja Raya JKR. Keduanya, setiap kali latihan kebakaran atau simulasi dijalankan, pihak sekolah akan menyediakan laporan penilaian bertulis. Laporan inilah akan menjadi tahap keberkesanan latihan.
masa evakuasi pelajar serta tahap tindak balas warga sekolah ketika kecemasan. Yang ketiga pula, sekolah turut mengumpul maklum balas daripada guru dan pelajar melalui borang soal sedik. Ini penting kerana suara pelajar juga diambil kira. Mungkin ada yang rasa laluan keluar terlalu sempit atau loceng kebakaran kurang jelas didengar di kawasan tertentu. Yang keempat pula adalah setiap hasil pemantauan mesti disusuli dengan tindakan susulan segera. Antaranya ialah menggantikan alat pemadam api jika tamat tempoh, memperbaiki pendawaian lama, menambah lampu isyarat keselamatan atau memasang papan tanda keluar di laluan keluar. Seterusnya pula, mari kita lihat pula bahagian penambahbaikan iaitu langkah-langkah yang boleh diambil selepas penilaian dibuat. Pertama, mengadakan Hari Pencegahan Kebakaran Sekolah setiap tahun. Hari ini bukan sekadar sambutan tetapi juga satu platform untuk mengingatkan warga sekolah. Yang kedua, menambah bilangan ahli kadet bomba sekolah. Sukan kadet bomba bukan sekadar kelab kurikulum tetapi juga kumpulan pelajar terlatih yang menjadi tulang belakang semasa kecemasan. Yang ketiga, meningkatkan kawalan keselamatan di kawasan sekolah. Langkah ini penting untuk mengelakkan pencerobohan atau aktiviti luar yang boleh menyebabkan risiko kebakaran. Secara keseluruhannya, pemantauan penambahbaikan merupakan dua komponen penting yang menentukan kejayaan jangka panjang sesuatu program keselamatan. Tanpa pemantauan, kita tidak tahu di mana kelemahan kita. Tanpa penambahbaikan, kita tidak maju ke tahap yang lebih baik. Oleh itu, sikap proaktif perlu diterapkan dalam diri setiap warga sekolah supaya setiap daripada kita menjadi mata dan telinga kepada keselamatan. Jika kita nampak bahaya, kita laporkan. Jika kita nampak kekurangan, kita membantu memperbaiki. Itulah semangat sebenar di sebalik program keselamatan yang berjaya. Berwaspada dan bertanggungjawab bersama. Dan ini pula merupakan rujukan-rujukan yang kami dapat sepanjang melakukan tugasan pentaksiran ini. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.